9 benda cikgu nak ajar tentang bulatan. So, bulatan first of all, kamu kena tahu, dekat tengah ini adalah titik O. O itu adalah origin. So, we call it pusat. Okay, pusat bulatan. Sekarang kita ada yang kedua. Ini kita panggil dia radius in English. But in bahasa Melayu, kita panggil dia jejari. Dan kita selalu guna huruf J kecil untuk jejari dia. So, korang kena tahu, jejari dia sebenarnya sini pun jejari, sini pun jejari, sini pun jejari, sini pun jejari, sampai bawah ni pun jejari. Semua ni sama. Okay, so sekarang kita nak tengok the next one. Kalau saya buat lagi satu garisan straight kat sini, ini panggil dia apa? Ini panggil dia diameter. So, ini panggil dia diameter. Alright, now the next thing kita kena tahu tentang chord. Kita ada satu lagi garisan tau. Garisan dia macam ni. Syup. Alamak, apa benda ni? Ini adalah dipanggil perentas. In English, we call it chord. Okay, ini panggil dia perentas. Okay, sekarang kita ada the next one. Kita ada garisan begini. Syup. Tapi dia tak masuk dalam, dia kena dekat lilitan bulatan sahaja. Ini adalah dipanggil, apa dia guys? Tangent. Very good. This is called tangent. Dia akan menyentuh satu titik dekat dia punya lilitan bulatan. Okay, so what did I say just now? Saya kata ini adalah lilitan bulatan. Yes. Lilitan bulatan. What is lilitan bulatan? Lilitan bulatan adalah yang ini. Nampak tak bulatan ni? Okay, so sekarang kita ada the next part is, cikgu akan lukis, tengok, here and here. Apa benda ni? Ini kalau saya kata di sebahagian ni, kita nama dia ialah sektor. So yang ni yang kecil, kita panggil dia minor sector. Kalau yang besar, kita panggil dia major sector. Okay, so kita ingat-ingatlah, dia sebenarnya adalah sektor. Okay. The next one is, kita nak tengok. Nampak tak perentas? Bahagian ni kita ada juga dia punya ruang. Kita namakan yang ruang ini, kita panggil dia timbering. Dalam bahasa Inggeris kita panggil dia segment. Tapi yang ni kita panggil dia timbering. Okey, kita ada lagi satu. Korang nampak tak di spot? Nampak di spot tak? Ini dia, kita panggil dia lengkuk. Okey, kita panggil dia apa? Lengkuk. It's called an arc. So this one is the minor arc. Major yang besar ni. Ni lengkuk yang besar ni. Nampak? Kita belajar pusat 1, jejari 2, diameter 3. And then kita ada tangent 4, perentas 5, lilitan bulatan 6, sektor 7, tembering 8, lengkuk 9. Adakah anda faham semua yang Cikgu Debbie ajar? Kalau nak join kelas Cikgu Debbie, boleh log on pada website Cikgu Debbie dekat link kat bio sahaja. So guys, bye!